Seorang pelajar sekolah menengah muncul dalam keadaan hamil. Walaupun orang sekeliling mula berkata bukan-bukan di belakangnya, mereka tidak tahu yang wanita ini seorang yang lebih bijak. Gabby Rodrigo ialah pelajar cemerlang yang dikatakan telah tersilap langkah apabila hamil pada usia 17 tahun. Ramai pelajar, malah guru sendiri, merasakan hidupnya telah musnah. Dan ketika semua orang semakin rancak mengata tentang Gabby, pihak sekolah telah mengadakan perhimpunan mengejut dan memanggil semua pelajar. Dengan penuh berani, Gabby mengedarkan kad nota yang tertera semua kata-kata buruk yang pernah dilemparkan kepadanya. Pada saat itulah dia mendedahkan sesuatu yang mengejutkan di atas pentas. Dia sebenarnya tidak hamil pun. Rupa-rupanya, Gabby telah merancang eksperimen sosial ini sebagai projek tahun akhir untuk menunjukkan betapa teruknya pandangan terhadap remaja hamil. Dengan kebenaran ibunya dan pengetua sekolah, dia mencipta perut palsu dan memakannya selama hampir 7 bulan. Malah adik-beradiknya langsung tak tahu ia palsu. Ramai yang menangis apabila dia akhirnya mendedahkan kebenaran. Gabby berkata dia ingin menunjukkan bagaimana pelajar hamil dipandang serong dan kemudian dia menulis sebuah buku tentang pengalamannya. Komen pandangan korang.